Assalamualaikum. Selamat kembali. Nama saya Dina Nazir. Dan juga saya Falik. Yes, minggu ini sekali lagi kita bawakan di Borak Celebrity. Yang ni saya teruja sebab sebelum kita roll kamera ni pun dah panjang dah saya borak dengan dia. Itu tu kenal ke kawan ke? Kita share mutual friends. Okey. Tetapi rezeki untuk jumpa masa dia aktif dulu sekali-sekala je rasanya. Masa kalau ada event je, tak apa, kejap lagi kita tanya. Oh, ini kiranya kawan terkawan lah. Ya, betul. Okey. Tapi wajahnya, kalau anda adalah 90s baby, awal tahun 2000 memang wajahnya saja di kaca TV. Oh, betul lah Nah. Ini boleh dikatakan apa tau Nah? Dululah di zaman semasa beliau aktif, ramai lelaki yang menjadikan beliau sebagai girl crushnya. Yes lah, of course lah. Kan? Minggu ni Nah, silakan Nah. Kita ada Linda Hashim. Hai, Assalamualaikum semua. Mana crush I? I kena slow down sikit sebab suara aku kadang-kadang berdebik berbanding dengan suara dia. Biasalah DJ kan. Lembut je. Apa khabarnya Linda? Alhamdulillah, kurang sihat sikit. Kurang sihat. Dia semalam demam, hari ni macam okey sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi thank you lah datang walaupun macam baru je sihat. Ya, komitmen kan. Alhamdulillah. Cakap pasal komitmen. Yeah. Awal tahun 2000 awak sangat-sangat committed dengan lakonan. Busy Dan bebenor. Busy bebenor. Yeah. Okay, kalau kata jadual sebelum kahwin tu, awak boleh bagi rating kan daripada 1 sampai 5 sampai 10 lah. Dalam kehidupan awak, fasa kehidupan awak itu adalah yang paling busy, yang skala ke berapa? I rasa 80% lah dengan kerja, 20% dengan lifestyle. Okey. That time lah masa Okey. tu. 20%. Yelah masa tu Nah muda lagi, tak ada Betul, komitmen. ya. Maksudnya tak ada keluarga yang yelah, berbina ada sendiri, komitmen macam tu. So memang kerja cari duit lah. Betul. Tapi Linda kan, Dina ingat dia macam bila dia start berlakon tu tiba-tiba macam banyak. Ya, Dia macam selalu back to macam tu. back. dia bukannya orang slow, dia bukan slow burn lah. Kalau orang putih kata slow burn macam okay, aku baru nak start berlakon tahun ni 1, lepas tu tahun depan adalah 2-3 projek. Dia tak, dia macam start berlakonnya beras banyak. Terus. Tetapi kita tak tahu. Tahu apa? Tapi dia apa? Dia sebenarnya bukan start berlakon. Dia sebenarnya sebab saya dalam industri daripada saya darjah 6. So yes, sebenarnya saya start berlakon masa saya darjah 6. Dan saya buat macam-macam lah. Buat modelling, buat commercial. Most of memang buat commercial lah banyak sebelum buat drama banyak. I see. So, inilah permulaannya. So arwah memang pun sebenarnya dia pelakon jugalah, pelakon lama. So saya selalu ikut dia datang syuting, datang set. So bila kita ikut selalu datang set, producer, PM, director semua kenal. Oh, ini anak dia ni. And then daripada situ orang kenal kita, bukan orang luar lah, maknanya orang dalam production lah. Faham. So that's why bila orang kenal kita daripada situ, producer kenal, so dia akan panggil macam tu. So itulah permulaannya. Tapi kira macam awak dah ada reputasi tau kalau your mum dah start berlakon dulu. Artinya production semua kenal dia anak sama-sama someone. Kita guna dia. Banyak awak rasa macam permulaan awak banyak tak dipengaruhi disebabkan oleh nama mak awak? Bila mak saya dah meninggal, baru I aktif tau. Sebenarnya. Okey. Baru aktif. Tapi bila I masuk set, memang orang tahu, you anak Ina, you anak Zurina ni. Sampai sekarang. Sampai sekarang kalau saya masuk set, memang ada je seorang dua orang yang dalam team production tu yang kenal arwah my mum lah. Selalunya macam itulah. Sama ada PM ke, artis ke, makeup artis ke. Kan kita campur orang lama dengan orang baru kan. Mana yang lama tu memang selalu kenal lah. Kru-kru lah kiranya. Yes, kru-kru ke, producer ke, kenal. Tapi diorang panggil bukanlah sebab kita ada kabel. Benda tu tak lah. Tapi diorang dah biasa jumpa saya daripada saya kecil. Dah biasa jumpa. So dah senang bekerja sebenarnya. Kadang-kadang production ni kan, diorang bukan apa tau. Diorang nak orang yang komitmen, yang senang bekerja, tak banyak kerena, tak lorat lah. tak berkira jadual. Tak boleh, memang nak kena macam ni je. Tak boleh ada shoot tempat lain. Diorang ni nak yang senang bekerja. Jadi saya memberi komitmen sepenuhnya. So diorang senang lah. So diorang selalu panggil. Macam Linda dari kecil ikut mak, yelah pergi set shooting semua. Ada adik-adik yang lain Linda? Ada. Kiranya lain ikut juga.
Ada juga ikut? Ada. Oh, tapi yang melekat Linda je? Yang lama Linda lah. Tapi adik dengan kakak pun ada jugalah. Buat komersial. Dulu kan zaman-zaman video klip. Yes. Ada kakak-kakak lah. Buat drama VCD dulu. That time lah. Karaoke ada? Karaoke ada. Sampai sekarang ada. Lepas tu yang tu lah kakak adik I. Sampai dia dapat award. Lepas tu dia dah sebab dia lelaki. So dia dah dapat award. Dia dah stop. I see. Itu apa? Sebenarnya Award pelakon kanak-kanak harapan lah, anugerah Sri Angkasa masa tu. Tahun berapa saya tak ingat. Masa tu yes. Dia memang that time dia untuk pelakon kanak-kanak, dia yang antara orang suka lah panggil dia. Kenapa dia tak teruskan? Kira anugerah dah besar tu Linda. Sebab masa tu arwah my mum dah meninggal. So selalu yang bawa dia pergi set arwah lah. So bila arwah dah tak ada, dia pun dah tak ada semangat. Dia pun dah tak nak. Sebab arwah my mum dah tak ada nak bawa dia pergi shoot. Sebab orang selalu call arwah my mum kan, panggil dia shooting kan. So dia dah tak ada peneman. Sebab bapa I memang kerja, so tak ada nak bawa. So adik I stop sampai situ je lah. So dia concentrate dengan sekolah. And then alhamdulillah lah better, much more better lah daripada industri dia sekarang ni. Itu rezeki masing-masing lah. Betul. Jadi kira permulaan Linda, dia tak sedar pun pasal dipanggil disebabkan oleh yelah convenient, mak dia berada dalam industri. Pinjam anak engkau nak berlakon komersial. Nak shoot sikit anak kau boleh. Jadi kiranya awak macam tak adalah kata minat tu datang dulu baru berlakon. Sebenarnya tak ada minat Dina. Bergaduh dengan my mom. My cakap tak nak syuting. Tak suka syuting. Lepas tu memang cakap tak apalah, try je lah kan. Kita mak kan, kita tak nak pun kita dengar lah juga kan. Pergi je lah juga. I pun dulu start daripada I berlakon extra je masa kecil-kecil. Jadi anak-anak macam tu, jadi budak-budak sekolah. Macam tu je awal-awal. So kita dah biasa dengan kamera daripada kecil. So kita tak ada rasa takut pun bila tengok kamera. So bila kita dah membesar tu, tengok kamera dah macam biasa je. Besti lah. Kamera friendly. Kamera friendly betul. So tu yang meneruskan je lah. Macam mungkin ini, that's why I gaduh dengan mak I kot. Mak I surai berlakon, mungkin inilah kot perjalanannya sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Aku rasa macam dah beratus orang kita interview ni, first time kata aku tak nak Dina, aku dengar cakap mak je, aku tak nak berlakon. Gaduh ingat lagi masa tu. Nangis tak nak masa tu. Tapi kita ni dengar cakap mak kan. Sama juga macam adik-adik yang lain pun sama juga. Adik-adik I tak pernah pula dengar bunyi dia tak nak lagi. Orang suka adik lah. Oh ya, tak nak plan teruskan. Tak nak. Tapi bila dapat duit tu nak lah. Seronok lah sebab duit tu nak. Ada sebab lah kiranya. Sebab kena paksa satu hal. Dapat duit tu satu hal juga. Betul lah. Dia macam tak nak. Boleh lah. Okey lah. Dah dapat payment. Okey, dah kena ni. Okey, bagus. Okey. Jadi untuk mula-mula yang kiranya Linda Hashim ni kiranya bergelar sebagai seorang pelakon profesional tu, dia siapa yang orang kata yang discover Linda Hashim? Okey, jom berlakon dengan abang ke, jom berlakon dengan akak ke? Siapa individu tersebut? Senang kata orang yang first bagi awak peluang. Ini dah besar lah Dah kini. profesional dah. Untuk saya rasa itulah orang-orang production lah yang kenal arwah my mum. Tapi untuk arwah my mum tu yang I ingat lah yang siapa yang tarik dia dalam industri pun dah arwah juga. Pelakon lama, nama dia arwah, kita panggil arwah Makna. Okey. Ikwan. Ikwan. Ada Ikwan. Dulu dia radio juga. Yebah. Punya mak. Mak dia kan pelakon lama. Okey. Mak Ikwan. Itu sifu saya tu. Wah. Baru dia jumpa Ikwan, baru teringat. Ikwan mak kau lah dulu panggil arwah memang. Arwah mak dia pun dah meninggal jugalah, dah lama. Mak sama mak kawan. Ya, memang kawan. So dia lah selalu panggil. So kita bila dah masuk je dalam industri ni, dia orang akan panggil lah. I see. Masa kita perform kan, senang bekerja, dan dia akan okey lah, lepas ni next job kita panggil. So I pun ikut je my mum. Lepas tu dia orang panggil, okey jom anak kau boleh tak masuk je lah. Okey, masuk je lah. Okey. Daripada situ lah tolak gitu lah. Dia tolak. Tapi tak ada bakat pun tak jadi juga. Betul. That's why dia orang panggil, sebab dia orang nampak kot benda tu kan. But it runs in your blood lah. Tapi kalau bila you dah dewasa, dah start berlakon drama, dah start bergerak sendiri, umur berapa masa tu? Umur dalam, yang kira dia dah berdiri dekat kaki sendiri.
Yang tak payah mak bawa. Dalam 20 macam tu lah. 20. Yang tu adalah bila you start berlakon drama ke masih lagi komersial? Masa tu I buat komersial. Masih lagi komersial. I buat Clean and Clear masa tu. Wah. Johnson. Okey. International babe. International brand. Clean and Clear apa? Kulit Pencuci muka pencuci muka. Susah pegang kunci ni. Jadi sebab Clean and Clear tu commercial ni sebenarnya kan kita kena pergi casting. Betul. So I rajin lah pergi casting masa tu. I rajin pergi casting. Macam-macam commercial yang I dapat. Macam drama ni kita tak adalah banyak sangat casting. Kalau filem yelah ada casting. Macam drama-drama ni mostly tak ada, tak banyak lah kan. Tapi untuk yang komersial, kalau casting dia macam mana? Dia kena, yalah macam berlakon kita tahu lah, kena berlakon sedih, gembira. Kalau nak jadi model nak jadi apa orang kata buat komersial ni, macam mana casting dia tu? Dia kadang-kadang tengok klien, kadang klien bagi skrip ke apa, sikit lah dialog. Tapi kalau tak, diorang just ambil gambar je, nak tengok introduce yourself, tunjuk gambar pusing macam tu je sebenarnya. Dia nak tengok look kita je sebenarnya. Kita sesuai ke tak dengan produk tu. Dan sama ada you janggal tak bila depan kamera kan. Dia tengok skin macam Clean and Clear, tengok skin. Memang dia pegang lah skin tu. You pakai lens ke tak? You pakai cuci berapa kali sehari cuci muka? Macam tu. Serius lah masa tu? Sangat detail detail. Kalau saya tak dapat ni. Kalau saya kena iklan makan. Saya makan 5 kali sehari, 6 kali sehari. Saya mesti macam disukai. Mesti terpilih. Fast food. Sesiapa nak. Saya memang terror bab makan. Mesti kena casting lah. Kena casting. Dan kebanyakan orang kata bila dia tengok saya makan, dia orang sangat berselera. Boleh buat makan produk. Daripada situlah. Okey. Macam itulah castingnya. So bila dah masuk balik dalam commercial punya line ni, jumpalah kawan-kawan production juga. So bila kita jumpa tu, then diorang jom lah kita ada job lepas ni buat drama ni. Dan kita start lah pergi. Bila kita start tu, masuk je dalam tu, orang dalam tu pun dalam production tu memang dah kenal kan. Cakap berlakon lagi so dah habis je job tu, panggil lagi. Itu yang berlapis-lapis tu. Tapi macam Linda sendiri, dia tak adalah orang kata dapat belajar dekat universiti ke college ke untuk berlakon ni. Tapi macam mana Linda dapat orang kata nak menghayati watak tu, nak awak tu, dia tengok orang punya lakonan ke? Sebab saya memang tengok orang berlakon daripada kecil. Tengok dekat set tu. Bila dekat set tu tengok diorang rehearsal pun I saja je tengok. Tengok diorang rehearsal yang kita punya otai lah, pelakon-pelakon lama ni kan. Tengok. Lepas tu bila diorang masuk dalam set, kita tengok, kita memerhati benda tu. So kita tirulah. Tiru. Belajar betul-betul daripada pengalaman. Kita belajar sendiri lah. Daripada observation. Dan bila dah masuk ke dunia drama pula, set untuk drama tu berbeza. Cast untuk drama tu pun berbeza. Awak ingat tak first drama awak berlakon dengan siapa? Alamak, saya tak ingat lah. Ataupun first time awak digandingkan dengan seseorang yang awak rasa ketak lutut juga ni. Ada tak? Siapa? Sebab tu soalan susah nak jawab. I kena fikir betul-betul. Sebabnya I memang bermula daripada kecil. So I tak ingat dah job I lepas tu apa. I tak tahu, I shoot je. Tahu dapat duit je. Kan aku tanya payment paling besar kan? Dapat payment je. I tak ingat lah. Tapi ada siapa I tak ingat lah. Buat VCD kot. Masa tu kita ambil lah daripada start zaman-zaman kita buat VCD. Masa tu I buat cerita dengan Q Haida. Bukan Q Haida. Nakiu. Boboy. Nakiu. That time dia tengah meletup lah. Yes. Buat VCD cerita Semarak Naga tajuk dia. Wow. Sampai sekarang ada orang ingat. Siapa jadi naga? Entahlah. Dia cerita fighting lah. I see. Nakiu tu memang dia fight macam Muay Thai macam tu dalam cerita tu. Okay. Wow. Okay, kita tukar sikit soalan lebih kurang. Siapa yang awak paling ingat sekali, pengalaman yang awak rasa paling mahal sekali berlakon dengan siapa? I berlakon dengan Mariani Hashim. Ada arwah, semua yang arwah lah. Legend. Dengan legend. Dengan ni siapa tu, Malaysia Saila punya mak tu, Mak Nani. Bukan Mak Nani. Bukan Mak Nani. Bukan Rosani Jamil, bukan? Adik Saluma tu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Arwah dah juga tu. Ni time ni lupa pula.
Mariani. Bukan Mariani. Mariani lah. Mariani kan? Yelah, betul lah. Mariani lah. Maknanya seorang lagi orang panggil dia Mariani. Mariani je. Mariani. I shoot dengan dia. Kalau I shoot dengan dia memang bagus gila. Dia kalau shoot kan kita shoot sampai 3-4 pagi kan. Pukul 3 pagi 4 pagi masa tu dia boleh hafal skrip dengan umur dia macam tu. Dahsyat Dia boleh hafal dialog satu-satu panjang. So I macam nak bantu dia. Kalau tak ingat tak apalah, kita ambil sikit-sikit lah mak. I cakap kan, I tengok bila take kan, dia habiskan semua dialog dia. Relax dengan je. keadaan dia tu, sebenarnya aku ngantuk ni macam tu. And then dia cerita lah kisah-kisah Piramli dulu, macam mana dia cerita masa dia menyanyi dulu dengan sekarang berbeza kan. Banyaklah pengalaman daripada cerita dia. Saya memang ingat lah. Masa kita kan tak hidup lagi zaman-zaman Piramli. Kita tak ada lagi. Tak ada lagi. So sukalah dengar dia cerita zaman-zaman dulu. Sampai dia kata pernah dia ada show dekat Funfair ke apa macam tu lah. Stage kan open. So mic yang jenis gantung tu. So dia kata time tu angin nak hujan ke apa tah, nyanyi. Sekarang nyanyi pegang mic macam ni. Dulu nyanyi macam tu. Bila angin tiup, dia nyanyi macam tu. Kena ikut lah. Kena ikut mic. Ya ke mak? Cakap ya, dia mic macam tu, mak ikut. Mak tak boleh ke pegang? Boleh lah pegang kan, tapi nak joget tak boleh. Yelah, tak style lah. Pegang tak style. Joget sampai pegang macam tu. Macam tu sekarang senang pegang je. Ya, habis tu kalau dah pegang tu macam mana nak joget je. Tangan tak boleh lah nak twist. Macam mana? Itulah yang I ingat cerita Kau dia. bayangkan dia twist, dia ikut lari. I ingat lah. Lari twist. Sampai sekarang I ingat. Oh, mahal. Tu mahal. Yes, betul. yes. Itu kalau pelakon lah. Kalau director pula Linda, kalau boleh diingat semula antara director yang banyak membantu Linda. I banyak dengan Syami Baba lah. Dia banyak ajar I. I pun memang I tak pergi kelas acting, tapi bila I involve dengan Syami Baba punya production, I banyak lah I buat filem, I buat drama kan. Dia panggil cikgu untuk ajar, untuk kita Prep lah dulu. Yes. Walaupun drama, kita ada rehearsal. Drama lain tak ada. Dia saja yang dia memang jaga acting. So dia panggil lah Ibu Feti kan, Fatimah Bakar ajar kita acting. Daripada situlah I belajar teknik-teknik semua. Faham. Kan pronunciation macam mana apa semua. So itu I rasa antara banyak gila director yang bagus, yang dulu-dulu yang bagus, tapi I ambil satu je lah sebab I banyak belajar daripada dia lah. Dia sendiri pun memang tahulah skill. I tak tahu lah, I duduk dengan dia pun I jadi segan tau. Dia lah orang yang disegani pada I lah. Sebab I rasa macam di Sifu dia ada ajar acting, sebab I memang dah lama tapi kita tak belajar teknik betul-betul. Yes kan. Tapi bila kita masuk, kita respect lah dia as kita punya Sifu kan. Macam tu. Dia betul banyak lah lagi abang Rashid Shibir pun I banyak dengan dia. Dia pun lagi lah besok nak shoot hari ni, dia buat skrip. Lain director lain PL lah. Tapi skrip dia best. Skrip dia best. Tu kira pro lah tu. Yelah. Kita pernah kan Rashid Shibir? Ya. Dia. Betul. Rashid Shibir tu kelakar orangnya. Kami Banyak lah. interview pun sengih je. Siapa lagi Kabir pun I suka dia punya cinematography dia. Dia punya shot macam tu lah. Tu yang I rasa level lain sikit lah. Ya betul. Tapi you pernah terfikir tak pasal disebabkan oleh you bekerja pada usia yang awal, zaman remaja you taklah semudah, mungkin tak semudah tak ataupun sama lah. tak sama lah macam orang lain. Betul, tak sama langsung. Ada tak pernah you terfikir? Kadang-kadang kita bila waktu itu tak terfikir, tapi bila kita dah dewasa, kita tengok macam aku tak dapat tau zaman Mani ni. Lombong ke kan. Contoh. Macam konon macam Dina tak dapat nak sleep over rumah kawan sebab saya kerja. Ada tak you rasa macam tu growing up? Bila I shoot masa I memula shoot masa I darjah 6 macam tu, form 1 form 2 macam tu. Bila form 3 kan TPMR. Start form 3 tu I dah tak shoot dah. Kita dah stop, kita concentrate sekolah. I start balik lepas form 5 lah, baru aktif lepas SPM. Tapi sebenarnya antara form 3 dengan form 5 adalah sikit-sikit lah, sikit-sikit manja-manja je. Macam tu. So itu je lah pun I rasa life I dengan kawan-kawan sekolah. Kan. Habis je SPM memang I dah bekerja. I umur 19 I dah ada kereta, my first car. Wow. Yes, umur 19. Masa tu lah. So memang I bekerja untuk
family juga kan untuk diri sendiri. And then tapi sebenarnya kalau I tak syuting, I curi-curi time juga untuk pergi holiday dengan kawan-kawan. Ada. Tapi boleh kira lah berapa kali. Tak adalah selalu. Ada. I adalah kita pergi. Sebab I ni macam bila I tak syuting, I bukan jenis keluar lepak-lepak. Tak, I memang keluar terus. Tapi macam Linda je lah, dah start daripada awal. Ada tak dengan dalam kalangan kawan-kawan tu ada macam special treatment tu, macam kawan artis kena jaga dia betul-betul ke apa, ke sama je macam orang lain? Macam kenapa you tak pernah buat macam tu? Kau siapa? Maksudnya Tak, maksudnya je lah, kawan-kawan tahu yang Linda ni artis. So maksudnya dia menjagalah, tempat ni Linda tak boleh pergi, contohnya tempat ni tak boleh pergi, ni tak boleh buat. Ada special treatment macam gitu ke? Sebenarnya mula-mula diorang kena I memang ada lah. Okay. Diorang segan. Yelah. Kau boleh ke makan cendol tepi jalan? Tanya, kan? Tapi diorang pun tak makan tepi jalan pun. Yang makan tepi jalan. Pula terbalik. Ya, terbalik. Okay. Pelakon memang breed yang lain, Kita syuting memang boleh survive kat mana-mana. betul. Kita shoot, kalau kita shoot tepi jalan, time kita makan, break time, makan tepi jalan. Itu juga makannya. Memang macam tu. Kan? So, macam keluar tu memang adalah kawan-kawan tanya, tapi diorang pun cakap korang pernah ke makan tepi jalan kan? Kata macam lah pergi tepi jalan mana ada kat Malaysia ni kan. Tak adalah kan. Yang paling-paling pun mamak kan. Okey je. Tak ada pun ni kan. Tapi bila dah lama-lama tu diorang tak tanya dah, sebab diorang tahu I pun manusia biasa. Okey je. Okey. Tak ada hal pun. Taklah, mana tahu kod-kod. Yelah, kita ada kawan artis daripada sekolah kan, mesti macam dia ni kena jaga betul-betul ni kan. Taklah, I bukannya star sangat pun. Dimanjakan. Kita manusia biasa sama je semua. Cuma kerja je lah yang berbeza kan. Tak apa babe, I pun bukannya star sangat. I suruh kawan-kawan I bagi I special treatment. Kena lah, bagi lah. Dapat tak? Dapat? Oh, dapat. I busy tolong masakkan untuk I sampai Masakan rezeki, nampak dia tetap makanan. Faham? Tapi kalau macam kita datang rumah orang tu special sikit lah. Macam maksudnya macam pergi rumah kawan-kawan, ada buat macam makan-makan ke apa ke kan. Memang diorang segan lah sikit. Tapi I tak selesa benda tu. Yelah. Buat biasa je. Suruh duduk atas, duduk bawah. I macam tu. Sebab I nak diorang pun comfortable bila kita ni berkawan. Tak nak ada kasta. Tak nak ada jurang. Tapi I tak boleh duduk bawah tau. Kalau kita berkawan, I tak boleh duduk bawah. I duduk bawah, I tak bangun dah. Itu dah diva tu. I jadi setengah esok kejap lagi. Tak boleh. Yang ni saya tak boleh teruskan. Tak boleh. So nak kena cari kawan-kawan yang memang duduk kat atas. Duduk kat atas je level dia Bukan apa kakak duduk bawah tak bangun dek. Makan masa sikit lah. Makan masa sikit. Okay. Kita stop dekat situ. Baik, macam Linda sendiri, Linda je lah dah aktif berlakon, banyak juga drama, telefilm, filem dan sebagainya. Adakah faktor kiranya selepas berkahwin tu yang Linda, dia bukan stop pun, dia slow down, tetapi tak boleh dinafikan hilang juga sekejap. Betul. Sekejap. Sebab I lepas kahwin, memang I 3 bulan lepas kahwin I terus pregnant Okay. So I ni macam paranoid sikit tau bila ada anak kecil kan. I rasa macam first baby pula tu, masa tu nak keluar jumpa orang pun macam tak berani. Takut nak sakit, nanti aku nak kena jaga pula malam-malam jaga. Macam tu lah kan, first baby kan. So masa first baby tu pun memang banyak dengan anak. Sebab dia breastfeed, fully breastfeed. So macam mana nak pergi shoot kalau tinggalkan dia? Tak boleh. Ada try cocok botol pun tak boleh. Memang kita tak pandai masa tu first baby kan. So memang tak nak. Memang anak pula memang jenis cranky, nak berkepit dia dengan mak kan. So macam tak apalah, I macam bagi reason lah, cakap I ada baby, ada baby, nak buat baby nanti susah pula, I cakap kan. So memang masa tu banyak dengan anak lah dekat rumah. So mungkin benda tu yang stop. Makin slow. Lepas tu orang pun dah lupa lah kan. Yes. Berapa lama kiranya macam you stop being active? Bila start ada second baby tu, I ada sikit. I buat commercial pula. I masuk lagi commercial lagi. Saya cakap lah, commercial ni kita pergi casting. Ada casting je mesti dapat lah kan. Pergi casting je lah. Casting. Saya dapat lah branding jugalah. So pregnant pula yang third baby.
Okay, bila Datuk Baby tu I dah bertudung. Lepas tu I dah bertudung. And then dah PKP. Okay. So PKP mana ada shoot kan, tak ada. Susah, Dan I pula dah pakai tudung seorang. Nak panggil I pun macam dah pakai tudung Tak apalah. Si PKP Ada ke? Ada ke mesti macam ada tu? stigma tu je lah. Tak ada. Dia tak tanyalah. Alhamdulillah. Tak ada. Yang ada macam dia pakai tudung okey kita memang nak orang pakai tudung macam tu adalah dia tak susah sangat macam kita dapat kadang-kadang ada watak macam tak nak bertudung tapi dah bertudung tapi dia you jarang watak antagonis. Sebenarnya sebelum I kahwin tu sebenarnya dah banyak dah watak-watak I bertudung. Dah training. Tak masa tu memang lately sebelum kahwin tu banyak watak-watak yang kena kahwin. Lepas tu kahwin betul. Okey. Tu yang pakai tudung, pakai tudung betul. Dia macam tu. Yang Islamik kan, TV Al Hijrah apa ni semua kan banyak yang tu kan. Terus dia akan jadi macam tu. Yelah hikmah dia tu sampai macam itu cara dia. Tak ada pula orang kau Lida dah pakai tudung ke? Tak boleh lah, kita nak orang yang tak ada Yang I cakap tadi lah. Yang pakai tudung tak apa kita memang nak pakai tudung. Alhamdulillah. Dipermudahkan. Yelah. Okey, macam Linda sini cakap macam dapat first baby tu je lah, dah fokus dekat baby. Tapi dalam masa yang sama masih lagi offer banyak Linda masa tu. I pun kurang ingat lah sebenarnya. Tapi adalah. Ada. Memang kena turn down lah. Yes. Sakit Apa? Sedih betul. Masa tu I rasa dah 3-4 tahun macam tu tak masuk set tau. So I rindu sangat-sangat nak masuk set. Rindu sangat. So kalau macam bapak dia bawa balik skrip kan, I baca skrip dia. I tanda-tandakan skrip dia. Ya Allah. Saya rindunya nak masuk set. Yes, rindu. So kadang-kadang ikut masuk pergi set. Aduh. Jumpalah kawan-kawan lama. Saja rasa. Macam tu je. Memang kita akan rasa benda tu. So bila dah lama tu, dah lama tak masuk set kan. I rasa dah 4 tahun macam tu lah kot kan. Anak pun dah 4 tahun kan. Rasa macam boleh ke orang panggil kan, shoot kan, panggil masa tu cerita apa tak ingat dah, episod panjang jugalah. Boleh ke ni aku berlakon ni, dah lama tinggalkan, tak pernah tinggal daripada umur 12 tahun. Yelah, kan risau. 4 tahun ni lama ni kan. Okay lah, bagi skrip, baca skrip. I baca sikit-sikit, tak bawa skrip. Macam malasnya nak bawa skrip. Dah tahu cerita lah kan. Okay. Malasnya nak bawa skrip kan. Dengan barang-barang kita ni, bila dah mak-mak ni macam barang bawa. Dengan breast pump lah apa semua kan. Bawa. Nak dibekalkan. Bekalkan. Masa tu nak second. Yang second tu dia dah boleh botol. So dah boleh tinggal. Ada maid lah, dah boleh tinggal kat situ. So nak ingat konon nak start balik. Masuk set menggigil juga ni. Nervous tau. Pergi shooting tu, berhenti petrol pump, pergi toilet. Rasa kita boleh nervous. Macam nak buang air lah, nak pergi toilet kan. Rasa macam nervous. Tak tahulah, rasa nervous tu macam kenapa aku macam ni kan. Faham. Lepas tu masuk set, bila kita dengar action je, I rasa zap, diri itu dia jadi diri yang dulu, yang sebelum kita kahwin. Linda Hashim yang dulu. Dia terus macam, dia bukan masuk karakter yang tu, tak lah. Kita tak adalah method sangat pun kan. Kita berlakon je. Tapi I rasa kedudukan I tu, I dah lupa I ada anak, I lupa I dah kahwin. I rasa ini diri aku yang dulu. Masa memori tu. Yes. Masa tu tau. So macam okay, Alhamdulillah, first scene, dialog semua clear, acting semua, tanya director, okay ke? Dah lama tak berlakon. Okay. Are you sure? Nak lagi sekali ke? No, dah okay dah. Apa semua. Okay. First scene. First day, tengok first day, tick lah mana-mana scene dah siap-siap. Okay, Alhamdulillah dah first day. Tak ada komplain daripada director. Director cakap okay kan. Dialog semua lancar apa semua kan. Macam okey, boleh juga boleh lagi ni kan. Sebabnya benda tu memang ada dalam diri lah. Darah tu memang ada. So kita walaupun kita tinggalkan dah lama. Masa Linda tinggalkan dah lama tu, Linda masih lagi mengikuti perkembangan pelakon-pelakon yang lain yang baru ni ke? Tak ada So macam mana masuk tinggal set terus tu? I mean pasal ikut bapa anak. Okay. Bapa anak tu. I sebenarnya minta maaf cakap bukanlah nak belagak ke apa. I memang tak tengok cerita Melayu. Cerita I sendiri pun I tak tengok. I rasa ramai Ramai. Betul. Kan? Tak tengok cerita Melayu. Sebab kita ni kalau kita nak belajar, kita kadang kita ni tengok cerita Melayu. Kita bukan saja tengok jalan cerita, kita tengok acting dia apa semua kan. Kalau kita nak belajar, kita ambil yang
international punya. Betul. Lagi lain tinggi sikit lah. lah. Malaysia punya kita Tinggi dah sikit. kita dah tahu macam mana style diorang. Kita nak ambil yang sebab kadang-kadang director suka tau. Director yang memang kebanyakannya suruh ajar kita ni suruh tengok filem luar. Reference-nya Yes. luar. Okay. Dia banyak bagi contoh. Cuba kita tengok cerita ni, cerita luar. Dia orang nak kita improve lagi acting daripada tengok luar punya cerita. Memang berbeza lah. Kira Linda tak ada kekok lah, maksudnya jumpa pelakon baru ke. Bila nak kembali ke set balik. Itulah dia. I rasa macam Kau siapa? kadang-kadang serba salah tau. I tak kena ada orang minta maaf adik cakap kan. Akak ni macam makcik dah ni. Acik-acik bukan cakap apa. Acik dah ni. Tak tengok lah TV sangat. Memang tak ada time tengok TV lah. Tak ada time. Lepas tu tak mengikutilah sangat perkembangan. Minta maaf lah sebab mungkin dah busy dengan life kita, kerja kita. Saya ada kerja lain juga kan. Dan anak-anak apa semua, so kurang tengok TV kan. So macam tapi dia orang bila jumpa I, dia orang kenal dan dia orang respect lah. Tak kenal. Dia orang memang bagus lah budak-budak ni ada pada I yang selama ni yang I jumpa yang I jumpa semua ada yang ada adab. Ada adab. Sebab I memang tak tengok buruk orang. Takkanlah aku pun dulu kan baik sangat pun. Aku dulu pun ada perangai juga kan. So I tengok yang kebaikan dia orang banyakkan datang salam. Macam tu okey lah. Okey lah. Dia tak ada cakap, wah kan tak kenal saya kot. Saya followers ramai kot dekat TikTok. Contoh lah. I tak jumpa orang macam tu. Kau seorang je kot kena lihat. Tak lah, mana nak tahu kau ada. Nak tahu juga namanya siapa. Kita boleh elakkan. Tapi tadi you kata you ada kerja lain. Maksud kerja lain? Kita ni hidup ni keras. Benar. Bila kita tak ada job shooting, kita buatlah kerja lain. Bisnes lah. Bisnes lain. Antara. I bukan buat produk. Produk tu kadang-kadang I bantu founder-founder lah untuk review-review. Macam tu je lah. Kan. Untuk produk sendiri tu I pun macam aku pening aku nak buat produk apa. Tak tahulah. Habis semua orang menjaga, siapa nak beli? Faham? So macam mungkin belum lagi kot. Nantilah I adalah projek-projek macam luar daripada jangkaan lah. Alah, dia bila dia cakap luar daripada jangkaan, Gegar lagi curious. Yang pasti bukan makanan sebab, Bukan. Bukan lah. Bukan makanan. Bukan. Minta maaf. Sebab kalau tengok look Linda Sekejap hari lagi ni, kan aku main teka-teki kan. tengok look hari ni macam founder Luar ni. sangat daripada bidang. Luar bidang. Kita tengah main teka-teki ke? Tak payahlah. Sebab lagi Tak pun ada Linda kena-kena. belum nak share lagi kan kiranya. Kalau orang nak tahu I share je, tak ada masalah. Dia nak angguk. I ni buat rumah. You buat rumah ke you jual rumah? Construction. Kontraktor buat Kontraktor. rumah lah. Tapi kita bukanlah I yang buat. Ada kontraktor yang kita supply. Contractor company. Macam itulah lebih kurang. Okey. Kita supply orang manpower untuk buat rumah. Itu dulu kan. So sekarang ni ada juga I supply perabot dekat hostel. Luar daripada bidang lah macam tu. Lain betul. Jauh tu Mana datang peluang tu? Kita cari. Okey. Kita mencari peluang. kenalan-kenalan kita. Sebab tu cakap kita ni nak berkawan. Berkawan dengan orang yang mendatangkan manfaat pada kita. Betul. Yang tak mendatangkan manfaat bukan tak boleh kawan. Boleh. Boleh je. Tak ada. Semua manusia sama je. Betul. Cuma kita ni, kita nak mencari rezeki ni tak boleh satu tempat. Kadang-kadang Allah tu bagi rezeki dari tempat yang lain. Tempat yang berbeza. So saya tak sangka kan. Padahal bidang ni daripada kecil. Betul. Bidang ni daripada kecil. Tapi tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Saya kena cari benda luar. So orang banyak ingat kau buat produk ke? Produk apa? I ada produk. I ada perfume, ada lipstick. Tapi tak tahulah dia macam tak cannot go. Tak boleh. Cannot go. Tak boleh. Masa tu macam just buat macam tu je. Kecil sangat. Aku jual perabot. Dia kecil sangat nak jual. Dia kena macam tapi perabot bukan perabot saya. Kita ambil lah daripada kilang. Kita dealkan macam tu je lah. Pun sama. Ada, tak ada. Macam tu. Rezeki. Okey. Dahsyat betul. Pasal nak bertukar bidang tu bukan satu benda yang mudah. You kena belajar balik sebab ni dunia lakonan, dunia depan lensa ni you kena daripada kecil. Betul? Menjual-jual barang, beli barang, supply orang ni semua. Jangan supply orang. Faham kan? Sampai tenaga kerja. Awak supply orang, terkejut orang. Kita tengah cerita kan. Faham kan? Kau fahamkan je lah. Alah, kan kau je. ni pun. Bukan lah. Takut orang ambil klipnya pendek tu je. Supply orang. Okey lah, boleh jadi viral. Okey lah. Kan? Tapi untuk Linda sendiri lah. Yelah, Linda sendiri dan ayahnya kepada anak-anak pun
orang kata anak seni. Ada nampak dekat anak-anak. Maksudnya benda-benda yang Anaknya ada yang tiga Yes. minat nyanyi ke, minat berlakon ke. Boleh sebenarnya. Diorang tu sebenarnya pun nampak bila diorang masuk set, diorang Minat. natural. Oh. Diorang cakap diorang takut. Okay. Tak nak lah takut. Tapi diorang nak. And then I pernah try. Diorang ada anak I ada yang pernah berlakon juga. okay. Tapi tak banyak lah. Okay. Sebab I memang tak nak penting sekolah. Cikgu bising dia penting sekolah ni. So macam tak apa lagi sekolah. Mana yang cuti-cuti je boleh. Yang dia lah tak banyak. Okay. So bila I sendiri tengok anak I masuk, dia selamba je. Tak takut? Tak. Orang suruh bagi dia okay, dialog deliver lah. Dialog budak bukannya panjang sangat pun. Pendek je lah. So buat muka takut. Buat. I tak ajar pun. Bila masuk set dia, I bagi tahu lah dia, okay, ni cerita ni kena macam ni, macam ni. Ni kena happy, ni. Diorang buat je. Natural je. Wow. Cuma I tak push benda tu. I see. I tak push. Ni yang sulung ke apa, Linda? Yang sulung dulu masa kecil, yang nombor 2 pun ya. Yang nombor 3 tu belum. Okay, kecil lagi lah yang Yes. 3 tu kan. And then menyanyi pun yes. Ada juga. Yes. Okay. Yang nombor 2 tu memang ada masuk choir dekat KL ni. Berapa umur yang nombor 2 tu? 11-10 tahun. Dah 10 boleh, nak masuk 11. Dah boleh. Talk dah boleh. to my manager. Dah boleh. Musim ketiga kita nak jumpa seorang. Apa salahnya talk to my manager? Kita nak jumpa seorang. Korang jumpa I. Kalau perlu berurusan untuk anak Linda Syam. Tapi betul Linda, Hashim. kita banyak juga yang jemput artis yang legend yang lama ni. Tahu-tahu anak dia masuk TTMM. Ya. Contoh Safura, Betul. Adira, Betul. semua sama. Kita pun tak tahu Kak Pura punya anak boleh nyanyi. Anak boleh nyanyi. Tak tahu pula. Kita baru je berbual dengan dia. Dia memang cakap anak dia boleh menyanyi. Tapi tak sangka lah Ani sampai Mayuni lah. Ya, betul. Viviana tu datang. Ya, pada datang kita. Tak tahu pun. Tak tahu. Tak tahu pula dia boleh nyanyi. Kita tanya dulu. Nama anak nombor 2 siapa? Anggun. Anggun. Anggrek dah Nampak? ada. Anggun dah pula. Anggun. Nama dah sedap. Saya detail. Anggun. Anggun boleh menyanyi, boleh Tapi berlakon. taklah TTMM. TTMM tu power lah. Power juga. Power. Kakak ada. Cikgu Kakak vokal ada. dah ada. Jangan risau. Kita tengah cari. Dia siapa bukan boleh. vokal je. Dia orang punya performance tu power lah. Keberanian tu kan. Macam Tapi anak kita tak tahu sebab I tak pernah push. Kita pun tak tahu dia punya level dia tu sampai talent tu sampai tahap mana tak. Tapi dia aktif lah kat sekolah. Yes. Choir tu ada menari-menari tak? Ada. Boleh menari. Tapi choir punya step je lah. Choir punya step. sikat kat situ je. Sikit je. Ada. Tulis. dah detail lah. Saya dah call production. Jadi saya call terus. Punyalah je. Ramai juga yang tanya anak ni tak berlakon ke? Anak ni tak nyanyi ke? Macam I tak pernah push. Kenapa tak push? Tak tahu macam mana nak push. Tapi tu start yang bagus lah babe. Kalau dia start menyanyi kat sekolah, dia aktif kat sekolah, confident level tu minat dah ada. Dia bina kat sekolah dulu. Tapi kadang-kadang macam I ada pergi event-event. Macam banyak event kat Singapore kan, banyak event kan. Kadang-kadang kat Singapore tu kita naik stage untuk kita nak promote apa benda. Yes, produk apa dia. Kita dah malas nak promote. So kita nyanyi je lah. Bapak budak-budak tu nyanyi. So budak-budak tu akan perform dengan bapak dia. Rap. Wow. Okey. Bapak dia nyanyi, anak dia rap. Maknanya dah bersedia ni. Anak dia Anggun tu rap. Wah, boleh rap. Anggun tu boleh rap. Okey. Kita dah ada dah contestant. Tapi rap bahasa budak-budak lah. Ajalah. Lagi comel. Tak apa sebab talk to my manager pun bukannya vokal 100%. Lagi comel. Kan? Aku dah excited. You pula. Okey. Tahu. Mungkinlah untuk Linda yang ke depan ada orang kata dalam bidang seni ni lah kiranya. Dah ada orang kata You dah aktif balik ke? Macam mana ke? Like betul-betul aktif? Okay, I sentiasa aktif. Sentiasa on. Sentiasa on je. Kalau bersesuaian, kalau orang memang offer, then I kena tengok jugalah masa. Sebab sekarang 100% I memang ambil hantar anak. Okay. Memang nak ambil hantar anak. So macam kalau orang cakap habis kalau syuting macam mana? Tapi I adalah orang yang untuk membantu, untuk uruskan anak orang lain lah yang membantu I kan. Kalau kita kena kerja lah. Kan. So tapi I tengok jugalah macam mana. Then yang bersesuaian I tengoklah macam mana akan datang. Faham? Jadi tidaklah menolak, tetapi kena lebih berhati-hati untuk pilih apa yang job yang seterusnya, sebab your priorities to still uruskan anak. Ya. I see. Lupa nak tanya mula-mula tadi. Linda dulu menyanyi ada menyanyi.
ke main berlakonnya? je. Oh, main-main je lah. Ya. Itulah I macam ingat ada. Tapi memang main je. Tak ada album pun. Macam mana? Oh, main Ada lagu suka-suka. tapi tak ada album pun. Oh, ada lagu. Ada lagu. Aku tak ingat dah lagu lama dah. So, kena cari balik tu. Tak ada. Tugasan tak ada. netizen senang Kan? Tolong. Tak ada. Lagu tu tak ada kat mana-mana. Ada kat simpanan sendiri. Oh. Serius ah? You release ke tak release? Tak release. Tapi pernah lah perform lagu tu. Tapi tak release. Sebab yelah macam rasa macam Linda Hashim menyanyi dulu. Adalah nampak tapi tak adalah macam jadi I keluar dulu album ke. I nyanyi. I masuk ni dengan Diana Rafa. Kan ada grup kan. Yes. So I ganti sekejap. Kumpulan Kumpulan GIM tu. Yes. I ganti sekejap. Sekejap je lah. Okay. Ganti kan. Yang masa Diana join kakak dia buat duo. Sebelum tu. Sebelum lagi. Diana ada grup sendiri. Kak Linda Betul. Elite. Yes. Diana Rafa GIM. Girls in Music. Diorang ada lagu diorang. Lagu diorang dah release lah. Okay. So macam Elite pun kan ada ganti-ganti kan. Yes. So I pun ada ganti sekejap. Sekejap je. Masa tu I sekolah tau. Form 4 rasanya. Oh yalah Diana masa pun tu. kecil lagi masa Diana tu. pun baru habis Sekolah SPM lagi. rasanya masa tu. I see. Okay. I beza Diana dalam 2 tahun ke 3 tahun macam tu lah. So bila masuk form 5 tu I macam dah macam kurang kot show ke apa. I tak sure lah. So sebab arwah my mum yang uruskan. And then lepas habis sekolah tu ada geng-geng band lah, jamming, geng jamming. Okay. Sesedara lah, macam sepupu-sepupu macam tu kan. Jamming pop. Dia Join dapat sekali. job nyanyi kat hotel ni Palace. Oh, Lepas tu boleh. tepi ni je. Lepas lah sekejap. join lah. Join lah sekejap. Kat situ 3 bulan ke 6 bulan macam tu Oh, lah. tak sekejap. Lama Lama. tu. Habis Tapi juga kan satu seminggu term. sekali kan. Okey, Macam tu. okey. Untuk macam tu I suka experience saja. Tapi masuk dalam GIM tu macam mana pula? Linda memang dah kawan dengan Diana. Maksudnya dah berkenalan dengan Memang grup kenal tu. Diana. Memang ada shoot dengan Diana. Diana memang nak cari orang ganti. Okey. Kita memang faham. kenal. Duduk pun dekat kan. Cari geng-geng macam tu. Geng-geng Syaleh. Tak, masa tu dia duduk Setiawangsa. Oh, Setiawangsa. KL. Okey. Masa tu duduk KL lagi. Okey. Lepas tu kita ada plan masa tu. Ni cerita lama lah cerita sembang kosong lah kita ada buat lagu grup masa tu. I dengan Kak Ira Syazira. Oh, Pak Azad. Pak Azad tak ada lagi masa tu. Yelah, Kak Ira, Pak Azad lah. Sebut Pak Azad lah. Ada. I dengan Ira, ada lagi 2 orang penyanyi. Penyanyi tu daripada kumpulan GT Boys. okay. Anggota GT Boys. Oh, okey. 2 orang sana, I dengan Ira 2 orang. Okey. Kita adalah buat dalam, I rasa dalam 2-3 lagu lah. Macam tu. Lagu tu. Release tak? Tak. Oh. Saja experience. Okey, okey. Experience saja. Experience awak mahal sangat lah. Saja. Kita memang macam I pun tak tahu, ikut je. Ikut je, nyanyi je. Budak lagi masa tu kan. Ikut je lah. Ikut Buat je lah. Kita tak tahu apa-apa pun masa tu. Macam mana nak release apa saya tak tahu. Tapi adalah komposer ada. Banyak. Saya macam I pun lupa apa cerita kan. Tu kan. Tapi pernah lah perform. Masa tu I tak ingat perform kat mana. Lagu tu. Wah. So mungkin I rasa masa tu I busy shooting, Ira pun busy shooting. So tak nak concentrate. Masa tu ni nak nyanyi ke nak berlakon. Okey. Tapi Ira meneruskanlah cita-cita dia sebagai seorang penyanyi sekarang ni. Dia sekarang ni lah. Alhamdulillah. Betul. Oh. Tapi lama juga. Itu lama dah tu. Tahun berapa? 2004-2005 rasanya kot. Tak lama tak dengar GT Boys tu. Betul. Kan? Oh, Ada. bau teringat balik tu. Ya. Dah. Mungkin Kan, boleh GT Boys boleh kan? boleh. Boleh tengok Kita balik. cari balik lagu GT dia. Lagu Boys dia orang kan? pun dulu zaman-zaman kita kira kalau dengar balik ingatlah lagu dia orang. Kita cari lepas ni. Kumpulan GT Boys. Kalau Famous yang tengok kan dekat dulu. YouTube pun boleh komen. Kalau masih ingat GT Boys. Dah kita petik semua nama kawan-kawan lama Sebab saya Semua nama unexpected nama Ira Syazira keluar tu macam kawan juga Ira Syazira akhirnya. Tapi yelah batch itulah dia Ah. batch that's the batch. Okey. Batch siapa Zaman-zaman nama tu lah. Ya, zaman-zaman tu. Irma Okey, Hasmi. Okey. Betul. Zaman-zaman tu. Lama dah tu. Lama dah. Okey, mungkin Linda ada orang kata sebarang orang kata apa macam nak cakap kepada nasihat kepada peminat-peminat ke, ada kata-kata ke, ucapan ke? Ada peminat ke? Apa tak ada Linda, mesti ada lah. Ada. Tak baik yang saya yang tak baik. Ada. Saya Dina dah 2, yang tengok 3 orang. 3 okey lah. Betul. Nak cakap apa? Apa maksudnya Mungkin apa? antara orang kata pesanan ke ucapan Ya. ke yang selama ni menyokong Linda Hashim sendiri. Oh, tak ada apalah nak cakap. Terima kasih. Kalau memang ada kadang-kadang I rasa sampai sekarang kot I ni memang jenis macam
aku ni berlakon je untuk cari rezeki je. Kita tak fikir pun publicity ke apa tak tapi sebenarnya benda tu dia datang secara natural kan. So bila I letakkan diri I macam tu, I rasa macam aku ni ada peminat ke? Macam I cakap tadi lah kan. Jumpa pasal ada kerja lah. Lepas tu kan bila orang kadang DM sebenarnya banyak Okay. Siapa diorang cerita I tengok cerita you dulu sampai lupa tajuk cerita tu, diorang boleh ingat. Macam ada. So I tak baik kan, I kena appreciate diorang sebenarnya. Tapi walaupun I appreciate you all yang masih mengenali Linda, masih suka dengan Linda. Ada yang cakap rindu nak tengok Linda berlakon ke apa ke kan. Sebenarnya ada je, buka je TV tu, banyak je yang repeat. Tak kat YouTube ke? Wah, repeat. Tak. Dia kat TV ada repeat lah. Mana tahu korang tak tengok lagi yang tu, dia dah repeat tau. Banyak. Kalau minta royalty ni, mak kayanya buka je pukul 2 pagi, tutup TV tu. Kisah benar lagi. TV 1 ke TV 2 pap, I rasa memang sentiasa cerita I. Yang dulu-dulu kan, yang free hair, rambut straight, rambut straight, kening nipis, macam tu. Yang eyeshadow smoky. Macam-macam lah. Astaghfirullahalazim. Bila tengok balik kan, dulu. Apa lagu fikir? Dulu macam ni kan. Kalau tak cukup pergi karaoke tu pasal ada je model-model video klip dulu. Banyak tak Linda? Janji duit. Banyak lah kira tu. Itu yang boleh keluar kereta umur 19 tahun tu. Cari duit. Okey. Kan? Faham. Kau pergilah karaoke, senang cerita. Mana yang rindu tu. Okey, dah saya pasti ramai yang tunggu sebenarnya. Nak cerita pasal Linda ni peribadi. Itu podcast lain. Podcast ni tak ada. Tak ada. Podcast ni positif. Kita gelak-gelak. Okay. Maaf cakap. Mungkin ada yang tunggu daripada awal. Yang stres-stres kita tak cerita. Tak ada. Air mata ke apa tak ada. Nah. Kita happy-happy je. Kita berbesar hati yang Linda dah dapat datang. Dan moga apa-apa yang you're looking forward to jadi kenyataan, dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Linda Hashim. Sangat menyenangkan dah sebab kita pun request tak dekat producer kita 2-3 minggu lepas pop tu dapat terus on terus lock. Kita doakan segala-galanya lancarlah untuk Linda Hashim dan keluarganya, insya-Allah. Amin. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang minggu depan di Borak Celebrity. Assalamualaikum. Bye.